Okey gang, sekarang saya nak sarung ini exhaust. Maaflah saya tak ada stand. Ni memang PMP, dia dah siap kepak. So tool yang kita perlukan adalah impact rings sepanah 10. Sebab sini 10. So ni pun 10 untuk ikat ni. Ni ikat ke sini sebab saya belum buka lagi exhaust standard. Saya akan buka dia dulu. Yang first dia ada kat sini lah. Yang asal ni 12. Tapi saya tu jatuh, so saya beli baru. Saya ambil saiz 10 nya. Dia akan di sini satu. Dan yang ni untuk casing ni. Lepas tu dia ada lagi satu dekat sini. Kejap saya akan cari balik. Dekat sini gang. Dekat sini dia ada satu. So dia kena buka ni dululah. Kena buka ni dulu, casing ni, baru kita akan jumpa yang dekat sini. Kalau kat bawah ni ada, kalau nampak lah, memang tak boleh terangkan lagi. Okey, di sini nampak? Dia dekat sini. Ni satu, ni yang ini ni dia ikat casing ni. Okey, casing yang kat depan ni kelabu pula. Okey. Maafkan saya. Okey, jom kita jalan. Saya lupa, dia perlukan satu lagi alat Allen key yang saiz yang kecil lah. Kita buka ni. Okey, saya tak boleh nak tunjuk full sebab saya punya saya tak ada stand ni. Sebab saya tak ada stand saya tak tahulah pergi mana. Okey, tengok saya dah longgarkan tu. So yang ni tarik ke depan sebab dia ada klip dia. Yang ni pula, yang ni saya tak pasti lah gang. Ni pun tolak ke depan. Nampak tadi kan klip dia. Dia sangkut macam ni je. Satu ni sangkut macam ni lah. Ni masa saya jatuh tu nak pakai padlock, abaikan lah. Ni pula sepanah 12 gang. Sekejap Okey, saya buka pakai ni je. Sepanah 12. Dah longgarkan dia dah. So ni sepanah 10 lah. Tak boleh lah gang. Sekejap Okey gang, sekarang saya dah cabut. Benda ni dia memang keras sikit lah nak cabut dia. Sebab dia ada dia punya seal yang apa tau. Saya rasa macam aluminium juga, aluminium foil juga. So beginilah rupanya. Kita akan sarung Yoshimura. So dia memang longgar gang. Solid lah brothers. Dia memang akan longgar dulu. Sebab tu dia bagi benda ni gang. Dia bagi benda ni. Sini. Okey, dia bagi benda ni. Memang kita kena torque-kan dia. Memang kena bagi kejap. Tidak, dia memang longgar. Memang senang cabut. Senang sangat. So kena torque dia dululah. Pasang benda ni memang simple lah gang. Tak reti tu, tak tahu lah nak cakap macam mana. Memang sangat simple lah. Okay guys, setelah done, ni torque kan dia betul-betul tak longgar. Lepas tu try tak bocor. Ni pun pakai spring dia, gigit sini. Okay, ni pun ikat betul. Saya itu dah ada pengalaman. Benda ni tak ketat tau. Dia suruh ikat pakai ni. Sekali saya tak highway, dia jatuh. Dah barai lah, saya return balik. Saya marah dia lah. Dia kata PMP. Sekarang memang PMP. Nak payung bunyi tak boleh lah malam ni. Mungkin esok boleh lah kot. Dah siap kan. Pasang ni simple lah pasang benda ni. Cukup simple. Ok,
Okay, esok saya buat video review bunyi. Ada dia punya samplesa dengan tak ada. Okay gang, saya dah sarung. Ni saya pakai samplesa sebab ni highway ni nampak ramai So saya payung samplesa low. Ni RPM 4, RPM 10. Sudah RPM 12. Bunyi dia macam tu je. Baik sial. Saya pakai samplesa ni, bunyi dah garang, tapi dia slow je geng. Okay geng, temperature dah naik. Dah naik 5. Okay geng, itu je saya boleh share. Saya dah buka dah samplesa tu. Dia bunyi dia kuat lah geng. Kuat sangat. So saya takut kena saman. Jadi biarlah macam gini je. Saya pakai handmade yang tak boleh bawa kamera. So saya tak boleh nak buat apa. Saya ingat okey lah ni kan. Dengar dah kan video dia kan. Saya tak boleh nak buat full cara buka semua kan. Tapi saya harap anda faham lah video tu. Ni bunyi tanpa silencer lah. Tak boleh rekod buat lah. Ni silencer dia. Satu lagi kekurangan guys, pasang exhaust ni. Saya berjumpa dia punya kekurangan. Habuk lah naik kamera tadi geng. Ni saya try buka yang dalam ni. Ni kan, dekat belakang dia tutup ni. So saya buka, dia ada 3, dia boleh buka ni. Terus memang sedap lah. Tengok ni apa jadi geng. Dekat side mirror saya lagi. Signal saya panas geng, terbakar. Benda ni tembak sini, saya rasa dia keluar api lah. Pam pam. Habis kan terbakar. Masya Allah. Saya tukar side mirror pendek lah. Signal pendek lah macam ni. Okay geng, saya nak share sikit lah pengalaman exhaust kopi yang saya pakai lah. Saya ada pakai 2 lah exhaust kopi lah, bukan original iaitu ialah satunya yang first saya pakai Akrapovic AK03. Bersaiz dia punya panjang 370mm. Sama juga dengan Yoshimura yang saya pakai sekarang ni, 370mm. Bagi saya Yoshimura ni lebih sedap lah. Lebih sedap, lebih slow. Dia dengar macam 2 piston lah. Macam yang Akrapovic tu, dia bunyi macam single piston je. Dia bunyi bass je lah. Tapi dia kuat juga. Saya dapat, padahal exhaust tu saya pakai apa ni, dia tak ada suppressor belakang, tapi dia ada bagi dB killer dekat tengah-tengah. So saya cuba, memang tak sedap. Bukan tak sedap lah, bunyi macam single piston, bunyi normal, bunyi motor normal. Kuat. Lepas tu lagi satu, dia punya sembang PMP, tapi dia tak PMP geng, dia jatuh kat tengah highway. So saya lari, pergi angkat. Lepas tu saya petah balik. Nasib baik saya selamat, tapi tangan saya melecur geng. So saya return balik, nasib baik dia angkat. Lepas tu saya tu beli Yoshimura R77 kopi lah. Dia punya saiz pendek lah, 370mm. Dia ada 2. Satu lagi 420mm. Saya rasa yang tu lebih sedap dan lebih senyap mungkin. Saya tak tahu. Saya belum try lagi. Saya baru try 370mm ni pun dah sedap, dah senyap. Tapi pakai suppressor lah. Waktu saya buka suppressor tu, bunyi dia kuat juga geng. Tapi lebih syahdu lah. Cuma saya rasa 37mm ni lebih, 370mm ni lebih, pakai suppressor lebih sedap lah. Sebab dia lebih senyap. So yang pertama saya pakai Akrapovic AK03 tu, dia punya pickup macam hilang lah geng. Dia pickup dia hilang. Ujung dia pun lebih kurang je 16, ada box kan, 160 je.
Saya rasa sama je. Cuma saya pakai yang Yoshimura ni, dia memang rasa macam standard geng. Memang sebiji yang macam standard, dia tak ada power apa, sebab saya pakai asas biasa mungkin. Lagi satu, exhaust ni 370mm. Orang cakap kalau pakai yang panjang lagi ujung mari, ya saya tak tahulah, sebab ni pun slip on je, bukannya full system. So bagi saya okey lah feel dia kan. Memang rasa macam standard, cuma beza dia dengan standard adalah bunyi. Bunyi dia ni ada bunyi tapi tak kuat. Tapi bunyilah yang dua piston dia tu kan, bunyi ngiring dua piston tu memang sonok lah geng. Dengan rasa standard. Yang lain saya tak tahulah, sebab saya pun baru pakai sehari. Ni video ni saya ambil yang lama sebab saya tak buat lagi. Saya nak showkan video ni. So nanti saya akan bagi tahu lagi lah untuk next video kan, macam mana feel dia. Macam mana, bagi saya memang saya try tu sedap lah. Memang bunyi dia pun tak kuat, tak slow. Ada bunyi tapi tak kuat. Best lah bagi saya. Selamat lah kot. Saya belum kena lagi JPJ dengan polis. Saya tak tahu macam mana. Tapi kita cuba dulu. Kalau kena memang saya cabut lah. Okey lah geng. Saya ingat video yang pasang ni sampai di sini sajalah. Ingatlah. Nak pasang dia sangat simple. Tapi make sure benda tu ketat betul-betul. Kalau tidak memang jatuh. Tapi untuk beli AK Akrapovic AK03 tu memang bukan PMP. Ikat exhaust pun longgar. Dia punya kabel apa orang panggil tu, steel band. Steel band dia tu pun longgar. Dia punya bawah tu pun longgar. So tercabut. Tu first time saya. Nasib baik dia terima refund saya. Tapi saya beli Yoshimura ni memang ngam-ngam geng. Dia dah siap kepak lah dia punya steel band tu. Memang ngam-ngam. Memang melekat habis. Kalau longgar yang bawah tu pun tak ada masalah. Tapi ketatkanlah yang bawah tu sekali. Sebab nanti dia bocor, tak sedap. Saya punya tadi pun ada bocor sikit je. Tapi tak adalah macam teruk sangat. Angin dia tak keluar sangat pun. So bagi saya okey lah. Mungkin nanti saya akan cari lagi dia punya clip tu yang lebih kuat. Boleh torque lagi kuat. Mungkin dia punya tak bocor lah. Okey lah geng. Saya ingat video saya sampai di sini dulu. Harap anda faham lah video ni. Saya minta maaf sebab stand saya hilang. So saya terpaksa potong-potong dia punya video tu. Tapi saya rasa anda faham lah kot kan. Okey lah geng. Nanti the next video saya akan terang lagi. Bagi saya rasai pengalaman dulu dengan Yoshimura R77 kopi ni. Tapi dia punya kopi macam original lah geng. Okey lah geng. Assalamualaikum. Bertemu kita di next video. Bye bye.